Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya berada dekat Kampung Kurniawati, Johor Bahru, Rumah JD. Ni rumah lagi satu siap. Rumah ni harga 168,000 dia guna atap gajah. Ni. Jom kita tengok dalam. Ni dia punya beranda lah. Kecil je beranda dia. Lampu dah masuk. Ni pintu security door dah termasuk dalam package kita. Ni. Ni kita punya free gift security door. Memang kalau buat rumah dengan kita akan bagilah percuma security door depan ni. Kalau kat kedai harga dalam 4,000 lah. Ni kita dah termasuk dalam package. Okey, tingkap berguna ni lah. Ni ukuran 2x5 kali hitam, frame coklat gelap. Okey, kita masuk dalam. Assalamualaikum. Ni ruang tamu dia lah, ruang tamu. Rumah ni 3 bilik, 2 bilik air. Ni dia punya ruang tamu. Dan juga ruang makan kat sini lah. Ni ruang tamu, ruang makan. Ni dah termasuk lampu kipas, cornice, airbox semua kita dah bagi. Mozaik 2x2. Ni dapur dia lah ni. Dapur, tabletop dah termasuk. Dapur, sinki dah ada, stainless steel. Ni tinggal masuk dapur lah, tinggal masak dapur. Ni dapur dia. Lepas tu ini bilik master ni. Ni pintu yang dipilih, corak yang dipilih. Ini pintu bilik master. Ni bilik master. Dua anggaran keluasannya dalam 12 berapa ni? 10 kali 15 lah tak silap. Termasuk dengan toilet. Toilet ni toilet. Siap semua dah. Semua komplit. Basin, toilet bowl, shower. Water heater punya point pun ada. Ni toilet master. Okey, ni master bedroom settle. Ada point aircon pun kita dah standby untuk aircon punya. Ini bentuk bilik nombor 2. Ni bilik nombor 2, dia dah simpan barang, dah jadi store dia. Dia tak boleh masuk lah. Ni toilet. Ni toilet untuk tetamu lah luar. Toilet kedua. Macam ni lah dia. Mozaik semua dah termasuk lah. Pintu macam ni lah, bifold kita bagi. Okey, ni pintu belakang. Ini dia ada tambahan lah untuk pintu belakang. Kita bagi free gift untuk pintu security depan dia. Belakang ni dia kena order lain lah. Tak payahlah, biar ada. Okey. Lepas tu ini bilik nombor 3. Ini nombor 3 semua dah siap. Pelak semua ada, lampu, kipas, cat semua dah siap dah. Komplit. Setiap bilik ada point aircon kita dah bagi. Setiap toilet kita dah bagi point water heater. Komplit Ni lah dia rumahnya. Sliding door. Ni tepi sliding door. Ni bahagian anjung sisi lah. Sisi lampu, kipas semua dah. Kaki lima longkang pun dah termasuk Kalau buat dengan kita kaki lima longkang pun dah kita dah bagi. Macam ni lah. Lepas tu belakang tengok belakang. Belakang macam ni lah, simple je. Belakang kita pusing satu rumah kita pusing. Okey. Ni belakang, ni dia ada buat sikit dia punya dia nak letak apa nama ni, laundry sini lah, nak letak laundry area dia nak letak bersih basuh. Akan datang mungkin dia nak pasang apa ni, soyok lah, pagola ke apa sini kan. Okey. Ini dia punya projek lah, ni owner punya projek nak buat pagar. Tembok lah, tembok. Ni longkang kaki lima semua. Okey, ni sampai ke depan lah.
Ni semua tingkap ni custom lah, design custom, nak buat macam mana pun kita boleh buat. Cuma tak ada tambahan kos. Tingkap ni nak macam mana design boleh buat. Okey lah, setakat tu je lah. Rumah ni dekat Kampung Melayu Majidi. Dan mana Kampung Kurnia. Kampung Melayu, Kampung Kurnia Majidi. Kalau orang Johor, dari Johor sini, JB nak buat rumah, bolehlah kontak saya, Encik Saidi. Okey, kita jumpa lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Okay.